Buat plushie doll dekat sini siap ada nama, timbang berat dengan ukur tinggi lagi. Baru tahu sekarang kalau anak-anak nak plushie doll, dah tak payah beli kat kedai, bagi dia orang buat sendiri. Kalau beli kat kedai tu tak ada kenangan sangat, tapi kalau buat sendiri ni dia orang lagi sayang sebab usaha sendiri tu. Dan nak buat dia pula tak susah pun. Mula-mula pilih dulu plushie doll mana yang kita nak. Luarnya memang dah siap tapi semuanya kurus-kurus je, isi dia tak ada lagi. Lepas tu baru masukkan kapas dia sendiri. Isilah kapas dia ni sampai penuh. Bila dah berisi dah doll tu, boleh jahit. Lepas tu pakaikan dia baju pula. Baju dekat sini pun banyak pilihan. Dah settle ada rekod sejak lahir pula. Masa ni lah nak ukur tinggi, nak timbang berat. So siaplah DIY plushie doll, siap dengan sijil lahir. Yang ini kita orang add on heartbeat, dia ada bunyi kat dalam. Kalau korang nak try experience ni, ada dekat Fairy Tale Art and Craft dekat Pavilion Bukit Jalil. Nama pun Art and Craft. Dekat sini bukan ada DIY plushie doll je, tapi ada macam-macam aktiviti yang anak-anak boleh buat. Boleh susun beads, boleh decorate ataupun mewarna. Yang paling best, sini ada playground berbayar tau. Tapi kalau dah buat DIY plushie doll tadi, playground ni dah complimentary dah. So lepas buat plushie doll, dah boleh terus main, tak payah bayar lain. So jimat lah, dah macam 3 in 1. Dapat experience buat plushie doll tu pula boleh bawa balik dan dapat main playground.